Okey, semuanya sedia untuk dilepaskan. Nah, apabila nyalakan dan dipadamkan sekarang ini permulaan di bahagian hadapan iklan Hakimi Radwan yang kita akan lihat. 81 itu adalah Adiputra Soekarno. Cuba untuk berada di hadapan Adiputra yang bermula dengan terbaik dalam perlumbaan ini. Dia tadi sebelahan dengan seorang pelumba di sebelahnya. Aras, ya, kita on board bersama Aras Tsunami Kamarudin. Ya, pemuda ke semua pelumba berhati-hati ketika mereka melepasi selekoh yang pertama. Dan kita akan menantikan di mana kedudukan pelumba-pelumba ini yang berada di hadapan nanti. Kita menyaksikan dua pelumba yang sedang memimpin perlumbaan untuk mereka melengkapkan perlumbaan di pusingan di lap yang pertama ini. 63 Idlan Hakimi nampaknya mengekalkan kedudukannya untuk berada di tempat yang pertama. Dia bermula dari peta hadapan dan dia berjaya untuk melepasinya. Ya, Izam Iqmal mengikut dapat di belakang tempat yang kedua. Adib Arsyad berada di tempat yang ketiga. Emil Izzah Izzuan tempat yang keempat. 5 buat Adiputra Soekarno di awal perlumbaan. Tapi kedudukan yang rapat telah pun Izam Iqmal mengambil alih tempat daripada Idlan Hakimi Radwan. Tapi kedudukan yang masih dekat antara kumpulan pelumba di hadapan dengan Adib Arsyad melakukan masa terpantas pada pusingan yang pertama, lap pertama tadi. Dan di selekoh yang ketujuh tadi nampak percubaan yang dilakukan oleh Idlan Hakimi Radwan untuk merampas kembali kedudukan. Kita bersama dengan Aras Tsunami yang berada tempat ke-8 tadi. Oh, itu adalah Idlan Hakimi. Ya, Idlan Hakimi yang terjatuh. Jadi agak mengecewakan untuk Idlan Hakimi apabila dia gagal mengawal jenteranya dan hampir juga untuk berlaku pelanggaran dan jentera 32 yang seperti tadi kita saksikan. Di situ adalah Alif yang berada di kedudukan yang ke-12 dan kita menyaksikan ada pendahulu baru di bahagian hadapan apabila Idlan kehilangan tempatnya selepas dia terjatuh sebentar tadi. Jadi kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku kepada nombor-nombor. Kita lihat, ini, wah, itu adalah di antara Faris Iqmal. Ya, dengan Faris Iqmal kalau Ilyas. Izam Iqmal terpantas pada lap sebentar tadi dan dia berada tempat yang ketiga sekarang dengan Adib Arsyad yang mendahului perlumbaan, diikuti dengan Syamil Amsyah, Ahmad Effendi. Juara bertahan Syamil Amsyah yang berada di tempat yang kedua, ketiga Izam Iqmal sekarang ini. Pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, Petronas Sprinter Yamaha Tituan Racing dan Petronas Sprinter Yamaha TKJ Racing. Kedudukan 1, 2 dan 3 dengan keempat pelumba Maju Motor Adiputra Soekarno yang rapat di belakang 3 pelumba di hadapan. 51.299 saat masa yang dicatatkan oleh Izam Iqmal Zamri untuk melakukan catatan terpantas. Adib Arsyad pula dengan kelebihan 0.4 saat untuk dia berada di tempat yang pertama di hadapan Syamil Amsyah, Muhammad Effendi. Pelumba yang kita lihat di belakang tadi dalam kawalan. Kita on board sekali lagi bersama dengan Aras Tsunami yang tadi kedudukan Aras Tsunami dia berada di tempat yang ke-11 dan di belakangnya nombor 21 adalah IC Izhafi Azul Hafiz. Dan masih kedudukan depan kekal 1, 2 dan 3 Izam Iqmal yang terpantas tadi. 8 lagi pusingan untuk mereka tamatkan perlumbaan ini. 3 pelumba menuju ke selekoh yang ke-7. Siapa yang akan dapat keluar terlebih dahulu untuk menuju ke selekoh yang terakhir ini? Itulah Izam Iqmal, saya nampak Izam Iqmal yang keluar di hadapan terlebih dahulu. Bersama dengan Adib Arsyad dan Izam Iqmal. Izam Iqmal yang naik tempat yang pertama, nombor 24 yang berada di hadapan betul dengan Syamil Amsyah di tempat yang kedua. Izam Iqmal yang pada musim lalu, wah, baru melakukan seorang pelumba yang terjatuh di bahagian hadapan di Adiputra Soekarno yang terjatuh.
Dia mungkin cuba untuk kembali meneruskan perlumbaan. Selepas insiden dia terjatuh tadi Adi Putra, sayang sekali. Dia di tempat yang keempat sebelumnya Adi Putra. Pelumba yang nampaknya terjatuh dan kita perhatikan di mana mungkin ada tangkungan air di situ, Harmi, yang menyaksikan tayar belakang jenteranya, yang menyebabkan akhirnya beliau hilang kawalan ke atas jentera tersebut. Dan dua lagi pelumba yang terjatuh selepas mereka keluar dari selekoh yang itu mungkin terakhir. Dia cuba nak mengelak pelumba di hadapan ya, yang berada di atas lita sekarang ini. Membetulkan back handle dan dapat keluarkan sekarang Izam Iqmal Izamli yang masih lagi berdasarkan turning pace di tempat yang pertama. Kali kita mengkori di belakang sekarang. Izam Iqmal bersama dengan Syamil Amsyar 1 dan 2. Melihatkan bagaimana kan pada tahun lalu ditani Izam Iqmal yang pada musim lalu dia di sini tidak begitu baik capaiannya. Jadi kali ini akan cuba untuk memenangi perlumbaan di litar ini. Izam Iqmal juga pada musim lalu permulaan dua perlumbaan yang pertama dia gagal untuk berada di kedudukan podium, tetapi kali ini satu permulaan yang baik mau dilakukan oleh Izam Iqmal, terutamanya selepas menangi perlumbaan pertama dan kini dia memburu kemenangan yang kedua berturut-turut untuk mengukuhkan kedudukannya dalam kategori CP125 ini. Namun masih lagi terbuka apa saja boleh berlaku untuk mereka menuju 4 pusingan yang terakhir nanti. Persaingan 1 dan 2 juga 2 antara Izam Iqmal serta Syamil Amsyar dan Akil Danish Emil Izzah Abdullah Qayyum akan menyaksikan perebutan di kedudukan yang ketiga. Ya, waktu terjatuh saya pun nak berkata mengenai pelumba nombor 41 Akil Danish Zaman Hadi baru nak mengatakan keputusan yang terbaik untuk pasukan Castrol Power One Honda UG Racing yang berada tempat yang ketiga tadi dengan melakukan masa terpantas dalam lap sebelum ini, tapi dia terjatuh pula Akil Danish Zaman Hadi. Jadi kedudukannya diambil alih sekarang oleh Abdullah Qayyum. Ya, Izam dengan Syamil Amsyar masih lagi 1 dan 2. Syamil Amsyar mengikori saja. Ini seperti cerita tahun lalu, Izam dan Syamil Amsyar dalam perebutan untuk 1 dan 2. Dan Syamil Amsyar mengikori saja mungkin kerana kita ada 3,5 lap lagi untuk tamat. Dia akan ikut dulu Izam Iqmal sekarang kerana ya untuk mintas perlu berhati-hati sedikit, terutama keluar dari selekohan terakhir ini. Dia akan ambil di bahagian luar sikit ke bahagian dalam, sikit agak sukar bagi pelumba. Jadi Izam Iqmal, Syamil Amsyar, Abdullah Qayyum dengan Emil Izzah Izwan berada di tempat yang keempat, Haziq Hamdan tempat yang kelima. Perhatikan kepada catatan masa di setiap pusingan yang dilakukan oleh Izam Iqmal. Dia terpantas pada lap yang ke-6 dengan 50.263 saat. Begitu juga dengan Syamil Amsyar 50.322 saat. Jadi dua pelumba ini akan meneruskan persaingan pemburuan di tempat yang pertama. Dan melihat kepada situasi perlumbaan ini, seleko 7 apabila mereka keluar, di situlah antara seleko ataupun posisi kedudukan yang memerlukan para pelumba lebih berhati-hati kerana beberapa insiden yang berlaku di selepas keluar daripada seleko yang terakhir itu. Betul, dan Izam Iqmal mengambil alih tempat pertama mulai daripada pusingan yang ke-5 lagi. Dia kekal sampai ke pusingan yang ke-10 lagi. 2 pusingan lagi untuk tamatkan dalam perlumbaan dengan catatan masa terbaik peribadinya 50.263 saat. Terpantas di sekarang ini 50.149 saat yang dilakukan oleh Emil Izzah Izwan. Ada Abdullah Syamil Amsyar Ahmad Effendi pula. Dia di tempat yang kedua. Mengikori saja. Kita menuju ke lap yang terakhir selepas nanti. Sampai kemana juga Syamil Amsyar meneruskan persaingan mereka. Tempat 3-4 adalah antara Abdullah Qayyum dan juga Emil Izzah Izwan. Jadi perebutan podium di sini agak menarik, begitu sengit sekali. Abdullah Qayyum mempertahankan kedudukan
di tempat yang ketiga. Kita perhatikan Syamil Amsyar mungkin sudah mula untuk dia memberikan tekanan. Dia sudah mula memikirkan bagaimana untuk melakukan sakan dan juga serangan. M. Izzah juga mengintai peluang untuk mendapatkan podium yang terakhir di tempat yang ketiga. Selekor 7 ini adalah antara yang boleh untuk dipintas, tetapi Izzah mengambil laluan di bahagian luar. Dia menoleh ke belakang melihat di manakah kedudukan Syamil Amsyar dan masuk dari bahagian dalam. Syamil Amsyar bijak untuk dia keluar dari selekor itu dan memintas di saat akhir untuk memenangi perlumbaan, melepasi Izam Iqmal dan Emil Izzah Izwan pula naik ke kedudukan yang ketiga. Nampak kegembiraan Nasib Valenson dan pasukan Fernand Sprinter Yamaha Tituan Racing.